Okey, Pak Mas. Kita nak buat apa sekarang ni? Sekarang ni kita nak membalakan benda ni. Ikan apa? Ikan di ni. Benda tadi atas tayangan. Benda angkoli. Bayar. Tak bayar lah. Tak bayar. Koli. Tak ada pisah kok. Okeylah, boleh lah. Okey. Buang sungai lalu tak? Buang ya. Boleh tak? Boleh buat tak? Ke dia nak tolong buat? Boleh buat. Ya, kita serahkan pada yang pakar. Nur Cahaya. Ya, kini pakar kita. Tekong paling terkenal di Mamang. Tekong Rizal kita. Oh, Kita nak kenalkan. ya ni tekong kita. Mana sini? Ha? Ni pandai orang. Ha? Ni beg apa yang lima buka? Orang tu dia jatuh tengok. Oh, dah balik tu. Tak pakai agak ada sini. Ikan apa ni apa panggil? Ini ikan bayan. Ikan bayan. Ada panggil kenerak tak? Nama dia Koral. nama dia apa ni? Mandi dulu kita mandi dulu, mandi dulu. Angkoli. Angkoli. Ketarap. Dengan tu mana? Bukan kederap, ketarap nama dia. Separuh orang panggil ketarap. Oh, ketarak. Ketarap. Ketarap. Dia Sashimi tak mulut dia macam apa bunga kakak tua kan? Kau perasan? Mbak, kakak tua laut. Ni. Boleh pecahkan siput tu. Kerang. Kerang semua. Dia ni yang apa orang cakap makan pasir ke apa? Kakarang. Kerang dia pecahkan Kerang. kerang. Tu dia makan karang. Oh, tak. Dia untuk tarik dia tabur benih karang. Oh, itulah tu. Dia jaga karang tu ni, dia jaga karang. So pun juga macam ikan patin buah dengan patin buncung. Dia makan etok. Kalau etok tu tak ada, dia tak boleh bertelur. Ah. Sebab tu kat Pahang diorang larang orang ambil semua etok tu. Oh gitu. Oh, tengok tu. Konten tu. Ni sedap ni. Oh, sedap. Sebab diorang kalau balik pun tak tahu letak mana ikan ni. Dah sekali keras macam tu nanti. Sayang lah. Ikan ni baru-baru je sedap. Kalau sangat lama dah betul sedap lah. Mandilah.